Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Syaz untuk Buletin KCTV. Cuti anggota bomba Kelantan akan dibekukan sekiranya banjir buruk berlaku sekali lagi pada tahun ini. Pengarah bomba negeri Azmi Osman Royak, anggotanya hak seramai 565 termasuk pegawai dalam keadaan siap sedia untuk menghadapi banjir. Program door to door yang mana mereka telah menjelajah rumah ke rumah di kawasan-kawasan yang rendah dan mereka memberikan nasihat-nasihat tentang bahayanya banjir, perlunya membuat perpindahan yang segera, perlu memantau orang keadaan perkembangan air menerusi laman web Jabatan Meteorologi ataupun JPS. Kerana itu akan mempercepatkan tindakan mereka. Penubuhan pasukan bomba komuniti Don Kala Kubur dilihat mampu menjadi kumpulan sokongan kepada Jabatan Bomba Negeri dalam aspek pengurusan bencana, khususnya kebakaran dan banjir pada masa depan. Adun Kala Kubur, Mak Razi Mak Ali Royak, untuk permulaan, pasukan itu akan dianggotai oleh 17 orang yang terdiri dari pengurusi Jawatankuasa Kemajuan Kampung Persekutuan JKKP. Dan saya yakin bila Tuan Pengarah sendiri bagi jaminan sudah tentu pihak kami Jawatankuasa penubuhan komuniti ini, pasukan bomba komuniti ini tidak segan silu untuk menggunakan apa-apa jua sudut dan program yang akan diaturkan selepas ini. 4 pemain Kelantan sehijrah ke pasukan baru untuk Liga Malaysia musim 2016. Karo tu disahkan sendiri oleh sumber dalaman Persatuan Bola Sepak Kelantan, KAFA. Lagu mana pun, sumber tu royak, dia tak boleh nak dedah lebih lanjut pasal maklumat tersebut. 4 pemain tu, Fitri Omar, Penang, Amir Rizwan Tajuddin, Terengganu, Ahmad Fakri Sarani, PKNS dan Amar Rohidan. Sekian Buletin KCTV. Assalamualaikum.